Jana yang paling susah gila aku nak dapat. Dia boleh main-main dengan aku guys. Alhamdulillah dapat. Jom kita tengok cantik color dia macam mana. Ya, aku namakan cana ni cana cat tumpah. Sebab color dia naik. Kau-kau. Dia cat tumpah guys. Dalam tak nampak. Ini cantik lah. Yang cantik. Oh, color dia. Pekat. Color pekat. Color nampak sikit lah. Yang ni mahal sikit lah kalau aku jual pun. Boleh nampak. Pekat dia sekali dia. Cantik. Cantik, sangat cantik. Oh. Dalam ni pun dekat cantik lah. Nampak. Macam mana dekat susah nampak color dia. Nanti aku balik rumah aku tengok dekat rumah lah. Cantik lah. Color nampak. Nampak guys. Macam mana dekat. Nampak color dia. Ni cana paling cantik lah bagi aku. Dalam banyak-banyak cana aku tangkap, yang ni paling cantik. Cantik. Bulan puasa tu. Rezeki bulan puasa. Pekat ni. Baik lah. Macam kat tangan aku guys. Cantik lah. Johor punya ikan memang cantik lah. Memang cantik. Johor punya ikan. Saya sendiri aku tak bohong. Nanti kita tengok dalam plastik nak macam mana cantik dia. Ni. Kat rumah baru nampak ni besar dia. Cantik dia macam ni. Nampak tak? Nampak tak? Nampak color dia. Ui, menyirat pun tengok color dia. Color dia. Cantik. Ni aku panggil cat tumpah. Cana limbata cat tumpah guys. Cantik gila. Kalau kena matahari nampak. Ni dalam air dari sini tau. Masa aku pancing macam sini lah dia. Dalam air. Mana tak geram tengok guys. Nampak dalam air situ. Nampak situ dalam air dia. Nampak. Nampak. Tu yang cantik tu. Tu yang geram tu tengok. Dia tu mancing. Kalau tak aku sebenarnya dah stop mancing lah. Bulan puasa kan. Tapi terpaksa sebab nak dapatkan balik dia ni. Nampak cantik. Cantik ni.